Baik, Assalamualaikum. Pada video siri 1 yang lepas, kita ada belajar structure, mana structure menurun dan keadaan reversal bertukar menjadi buy, kemudian menjadi sell. So hari ini kita akan mengupas sedikit structure yang support become resistance tu. So kita akan pecahkan dia. So kebiasaannya bila kita tengok support become resistance, dia akan jadi high, kemudian dia akan jadi begini kan. Support become resistance kan, bentuk structure dalam keadaan di mana ia berlaku sell kan, betul tak? Yang itu hari aku dah bagi tahu siri 1 yang dia akan berlaku sell. So apa yang kita boleh dapat tahu di sini, kita kena pecahkan dia. Kalau kita nak tahu dalam trend yang zigzag ni, di tengah-tengah ni, contoh di tengah-tengah ni, aku lukis mula. Contoh berada di tengah-tengah seperti dia buat high, kemudian dia buat low, dan dia buat drop base drop, drop base drop. Dia akan macam ni je. Memang standard dia ada drop base drop tengah dia, dan dia akan jadi ke bawah ni low low, dan dia akan buat structure resistance, support become resistance. So kat sini kita akan nampak dia berlakunya high, higher high, di sini higher high, dan pembentukan di bawah ini adalah lower low. Kena faham. Kebiasaannya pecahan ada di tengah-tengah itu drop base drop. Kebiasaannya lah. Ini hanya yang basic aku tunjuk. So sebenarnya ada macam-macam sebenarnya, bukan sekat drop base drop saja. Sebenarnya ada macam-macam. Kadang-kadang ada QMTR dekat tengah tu, drop base drop, ada QMTR. Ini semua topik-topik tu topik yang akan datang lah. So aku bagi basic lah. Ada drop base drop, dan kemudian dia di sini dipanggil support become resistant. Automatic dia menjadi support become resistant. Tapi kalau kita nak tahu sebenarnya dia punya perangai ni, kita ambil daripada atas lah. Dia punya perangai ni kan. Jadi kita tengok atas ni, kita rasa ni dekat higher high ni, higher high aku nak cerita pasal higher high ni. So dia akan jadi macam ni tau. Ini kena lihat di dalam pecahan, time frame yang lebih kecil. Contoh dia begini. Kadang-kadang dia mengeluarkan bentuk QML. Ini dipanggil QML, bahu kanan mencari bahu kiri, ataupun dipanggil head and shoulder. Kenapa dia head and shoulder? Sebab ini kepala, atas kali ini kepala, kiri kanan tu bahu. Dipanggil head and shoulder. So di atas ni dipanggil higher high lah. Automatic dipanggil higher high. Kemudian dia ada left shoulder, right shoulder. So dekat sini telah berlakunya pattern reversal di atas ni. So ini higher high ni bersamaan dengan pattern SBR ni dekat kawasan time frame yang lebih besar. Aku nak cerita yang ini, dia berada di dalam time frame besar. So yang ini di atas ni, maknanya ni untuk di atas higher high. So ini keadaan kedudukan sebenarnya. Ni nak cerita lebih jelas, lebih nyata. Jadi apabila dia telah membuat penurunan begini, bermakna sekarang ni dia telah melakukan di sini kawasan mungkin maybe dikatakan macam-macam ada dia boleh buat. Dia buat drop base drop di sini, dia buat turun bawah. So you kena faham lah apa yang aku cuba nak sampaikan. So telah berlakunya reversal pattern di sini. Apabila berlakunya reversal pattern, dia akan turun ke bawah dan mencipta new lower low. Di sini ada new lower low, di sini pun new lower low juga. Ini sini lower low, LL lower low, dan di bawah berikutnya pun ada lower low juga. Di sini pun dipanggil lower low. So telah berlakulah kawasan ni di mana kedudukan menurun telah berlaku. Confirmation dah ada dekat sini. Sebab lower low ni melepasi yang sebelah kiri dia ni. Kena faham betul-betul. Dia dah melepasi kawasan sebelah sini. Jadi dia telah pecahkan base tersebut. So dia telah tembus dan menjadi new lower low, dan dia buat lower high. So di sini telah menjadi lower high. Faham Di sini telah jadi lower high. So automatic dia menjadi lower high. So trend sedang menurun. Confirmation adalah pecahan di bawah tadi yang menunjukkan new lower low telah berlaku dalam keadaan reversal pattern. So di sini telah berlakunya drop base drop. Di sini ada drop base drop. Seperti gambar kiri juga, yang gambar yang aku buat yang besar tu. Di sini drop base drop, kemudian price turun ke bawah dan dia manipulate. Ni pecahan ni, aku nak cerita pecahan ni.
Dia manipulate sini, dia buat ni high. Kemudian dia suka buat macam ni, dia buat low. Kemudian dia naik lagi atas, dia buat fake out sikit. Contoh, ini contoh contoh dia buat macam ni, turun menurun. Lepas tu dia buat lagi sekali, dia naik satu baris yang sama menjadi satu fake out. Kemudian dia turun sikit. Lepas tu dia naik semula lagi. Dia bertemu di sini. Ini sebagai salah satu contoh contoh. Kadang-kadang bentuk dia tak macam ni, kadang-kadang dia bentuk terbalik. Terbalik pun boleh juga macam-macam bentuk boleh dia macam-macam lah sana cerita. Okey, sebagai salah satu contoh kat sini, dia telah berlakunya kawasan SBR. Maknanya support become resistance telah pun berlaku di sini. Faham So dia telah berlaku kawasan support become resistance. Apabila berlakunya support become resistance, bermakna kawasan ini telah menjadi seperti di belah kiri ni. Nampak? Seperti kiri ni ini ni ada drop base drop dan bagai apa semua dia buat naik atas ni. Ini teori. Kalau ini sebagai satu pecahan sebab apa? Dia ada confirmation di sini, ada R1 dan R2. Di sini ada R1 R2 confirmation fake up. So price naik kata dan dia meneruskan penurunan lagi. Dia turun pun macam tu juga, dia akan buat bentuk apa? QML ke whatever ke. Dia macam tu, dia menurun sikit. Drop base drop dekat sini, lepas tu dia turun lagi bawah. Dia buat lagi tahap apa benda lagi kat bawah ni kan. Lepas tu dia akan manipulate lagi. Dia akan buat manipulasi. Di sini dia manipulate lagi sekali. Kadang-kadang dia buat cucuk bawah sikit. Contoh macam low lantai. Dia buat reversal pattern, dia naik atas ni, dia buat high. Kemudian dia melanjutkan fake out dia. Dia akan buat fake out dia. Okey? Faham So begitu jugalah seterusnya. Dia akan melakukan perkara yang sama. Dan kadang-kadang fake out ni tak semestinya ada satu, ada dua. Kadang dia sampai tiga dia akan naik sini lagi. So berlaku lagi sekali kawasan support become resistance. Di sini telah jadi support become resistance. So ini adalah satu teori dan dia akan teruskan penurunan. Contohnya kat sebelah kiri ni, dia akan berlaku sama juga cerita dia. Dia akan sini dia buat drop base drop macam biasa, perangai yang sama juga. Lepas tu dia terus menurun dan dia akan patah balik untuk retrace kawasan asal tadi untuk mendapatkan kawasan support become resistance. So apabila telah berlakunya begitu, price akan meluncur lagi ke bawah. So ini adalah satu part. Okey, kalau kau nak buat buy, kau cuma terbalikkan saja itu cerita dia. Kau terbalikkan saja. Itu untuk buy. Okey. Setakat itu sajalah video ini. So semoga korang faham. Yang penting kena tahu dia punya bentuk macam mana, dan ini pecahan di dalam time frame kecil. Dan yang ini pula yang sebelah kiri adalah time frame lebih besar So aku akan buat garis dua pecahan. Maknanya yang di atas itu adalah kawasan M30, M15, H1. Yang di bawah ini adalah time frame besar daily atau weekly atau apa-apa whatever lah. Okey, assalamualaikum, selamat malam.